kehidupan manusia, dia ada percaya sesuatu dan dia define diri dia dengan sesuatu, tapi kesemua ni dia sendiri akan ragu-ragu kalau tidak wujud dalam satu tempat. Dan disebabkan itu Allah SWT memilihkan bagi manusia ni setengah tempat sebagai tanda bahawa apa yang dipercaya itu real. Tuhan yang dipercaya itu real, dan wujud dia, identiti dia sebagai seorang Islam, dia kata dia Islam ni benda yang real. Dia bukan benda yang satu hari dia akan jadi doubt. Wujud ke benda ni? Tapi dia jadi real. Sebab apa? Sebab di tempat ini dia rasa benda tu real. Dan tempat itu ialah 3 masjid yang disebutkan tadi. Jadi disebutkan banyak fadilat dan disebutkan macam tadi yang Ustaz Najib kata kena datang situ dan sebagainya, is to keep it real. Sebenarnya sampai kiamat, supaya semua orang sedar Islam ni real, Tuhan yang kau sembah tu benda yang real, dan define yourself, dia orang kata apa, memberi makna kepada diri kita, aku ni Islam makna gini ni, ialah selagi mana kita boleh jaga 3 tempat suci ni, 3 tanah suci ni. Jadi Allah pun bagilah fadilat yang banyak, Nabi pun bagilah galakan suruh pergi situ by any cost.